kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Hari ni kita nak unboxing figura Boboiboy yang terbaru keluaran Monster. Wah, cantik betul packaging dia. Kalau belakang tu kita nampak ada 3 figura yang terbaru. Boboiboy biasa ni, Genta dan juga Adudu. Okey, jom tengok kat dalam macam mana. Wow, Boboiboy ni turut diterangi dengan aksesori senjata Boboiboy peti. Ini keris peti ke? Bukan, ini adalah pedang peti yang digunakan oleh Boboiboy biasa. Okey, dari segi figura ni dia memang detailing dia cantik juga. Kepala boleh pusing, tangan boleh pusing, dan warna dia pun agak detail guys. Tengok logo Boboiboy pun agak kemas. Mata dia pun cantik. Memang terbaik lah. Dua aksesori senjata tu boleh dipakai di tangan kiri dan juga tangan kanan Boboiboy.